Pogigo merupakan sebuah syarikat tempatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pembelian emas kedaian, iaitu surat pajak konvensional dan surat aramu, dan emas terpakai secara telus dan patuh syariah. Kami komited memberi manfaat khususnya kepada individu yang tidak berkemampuan menebus pajakan emas dengan membantu mereka memperoleh lebihan tunai melalui proses yang telus, beretika dan bebas riba. Hari ini kami berbesar hati dapat menyantuni anak-anak yatim yang dikasihi dijeka dengan sumbangan pakaian raya dan majlis berbuka puasa. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada komitmen jaga panjang Poke dalam mengangkat nilai kemanusiaan, memperkukuh tanggungjawab sosial korporat serta menyumbang secara bermakna kepada masyarakat yang memerlukan. Kami berharap usaha kecil ini dapat membawa kegembiraan menjelang Syawal serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak pihak yang bersama-sama menyokong dan memperkasa komuniti yang memerlukan. Yakin merupakan yayasan kebajikan yang bertempat di Semening, telah diasaskan oleh almarhum Datuk Haji Halani dengan hasrat murni beliau untuk membantu golongan asnaf dan anak-anak yatim yang memerlukan perhatian, kasih sayang serta sokongan bekerja berterusan. Sehingga kini Yayakin menaungi hampir 400 orang asnaf dan anak-anak yatim yang dibimbing bukan sahaja dari sudut kebajikan, malah dari aspek pendidikan dan pembangunan sosial. Pada kesempatan ini juga saya bagi pihak Yayakin ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Poke Sedang Berhad dan ucapan terima kasih kepada Poke yang telah banyak membantu pada petang tadi, iaitu menjayakan memberi pakaian kepada anak-anak kita yang pada ketika ini mungkin merasai itulah sebenarnya hari raya pada mereka. Kita biarlah buat kata orang bukan berhenti di sini, tetapi insyaAllah akan terus bersama Yayakin, itu harapan kami.